Bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara? Kliklah. Bagaimana bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Dalam era digital yang berkembang pesat, bahan digital memainkan peranan penting dalam meningkatkan sistem pendidikan sesebuah negara. Penggunaan teknologi dalam pendidikan bukan sahaja dapat meningkatkan akses ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk generasi yang lebih berdaya saing dalam menghadapi cabaran global. Bahan digital seperti e-buku, video pembelajaran dan platform e-pembelajaran membolehkan pelajar mendapat maklumat pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ini memberikan manfaat terutamanya kepada pelajar di kawasan pedalaman yang sukar mendapatkan bahan pembelajaran secara fizikal. Teknologi seperti realiti maya, VR, realiti teribuh, AR dan simulasi digital menjadikan pembelajaran lebih menarik. Pelajar dapat memahami konsep dengan lebih baik melalui pengalaman pembelajaran yang lebih visual dan praktikal. Bahan digital membolehkan guru menyampaikan pembelajaran dengan lebih efektif melalui kaedah seperti pembelajaran berasaskan video, kuis dan talian dan penggunaan kecerdasan buatan AI untuk menilai kemajuan pelajar secara automatik. Ini membolehkan guru memberi lebih tumpuan kepada bimbingan individu. Pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran digital untuk mengulang kaji pembelajaran mengikut kadar mereka sendiri. Ini membantu membina sikap berdikari dan tanggungjawab dalam proses pembelajaran mereka. Platform pembelajaran digital membolehkan pelajar dan pendidik dari seluruh dunia berinteraksi dan bertukar pandangan. Ini memperluaskan perspektif pelajar serta membantu mereka memahami budaya dan idea baru yang boleh diterapkan dalam pembelajaran mereka. Penggunaan bahan digital mengurangkan keperluan pencetakan buku teks dan bahan kertas lain sekaligus menjimatkan kos dan mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Sekarang, saya bersama Cikgu Azalela binti Abdul Ghani, salah seorang murid SMK Pedas iaitu Nurkasin Syirah. Mengapakah cikgu lebih memilih bahan digital berbanding bahan fizikal dalam sesi pembelajaran? Okey, kami sebenarnya semua gurulah di sekolah ini lebih menggunakan bahan digital. Dekat sekolah pertama dia meningkatkan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran di mana penggunaan alat digital kita dapat menarik minat murid untuk lebih memberi perhatian di dalam kelas apabila kita pasang video, audio dan apa saja animasi dia menarik minat murid untuk lebih cenderung dalam proses pengajaran dan pembelajaran lah. Ya, ini kerana yang pertama kebolehcapaian. Bahan digital boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Hal ini memudahkan pelajar menyemak kandungan mengikut keperluan. Yang kedua, kebolehcarian. Bahan digital selalunya boleh dicari, membolehkan pelajar mencari maklumat tertentu dengan cepat atau membuat pencarian tentang bahagian yang mungkin tidak mereka fahami sepenuhnya. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih cekap berbanding dengan menyelak buku teks fizikal. Secara keseluruhannya, bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara dengan meningkatkan akses, keberkesanan dan daya tarikan pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi yang betul, negara dapat melahirkan pelajar yang lebih berpengetahuan, inovatif dan bersedia menepi cabaran di masa yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Afif Behriman, kru TV PSS Pedasian melaporkan.